Kereta Alza belakang Abang Jubah ni, kalau dia membuat tuntutan dan insurans bayar alat ganti yang original, confirm kereta ni akan total loss. Kondisi kereta Alza ni agak teruk sebenarnya. Kalau korang boleh tengok bahagian suspension dia rosak keseluruhan. Kemudian airbag pun pecah. Dan juga yang paling penting adalah chassis dia dah bengkok ke kiri. Bila kes tuntutan yang dah 50/50 untuk total loss, selalunya Abang Jubah akan bincang dengan owner sama ada dia nak buat kereta ni sebagai total loss ataupun dia nak guna semula kereta ni. Kenapa pakai barang original, kereta ni jadi total loss, tapi dia pakai barang OEM, insurans tak nak bagi total loss? Sebabnya usia kereta ni dah lebih dari 5 tahun, jadi insurans ada pilihan sama ada nak membayar alat ganti yang OEM part ataupun yang original part. Sum insured kereta ni hanya RM20,000 sahaja. Maksimum untuk insurans bayar kurang lebih dalam RM14,000. Jika dia nak guna alat ganti yang original, kos pembaikan kereta ni akan melebihi RM14,000. Bila kos pembaikan dia ni melebihi je RM14,000, automatik kereta ni akan jadi total loss. Untuk kereta ni tak jadi total loss, insurans kena bayar bawah daripada RM14,000. Jadi bayaran untuk RM14,000 ni, insurans mestilah mengganti alat ganti yang OEM part. Apa-apa keputusan pun hanya owner saja yang berhak menentukan. Tapi ianya bergantung juga dengan approval daripada insurans. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang, terutamanya insurans Takaful Malaysia ataupun Etika, korang boleh datang terus ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa ke next video. Assalamualaikum.